ChatGPT. Okey, akaun AI bermaksud anda membuka akaun alat AI atau AI tool sama ada di komputer atau di telefon bimbit anda. Anda hanya perlu membuka laman web berikut iaitu chatgpt.com. Setelah itu, daftar atau buka atau dalam bahasa Inggerisnya sign up akaun ChatGPT menggunakan akaun Gmail anda. Ikut arahan yang diberi dan kemudian mulalah berkomunikasi dengan ChatGPT. Anda boleh bertanya soalan, meminta ChatGPT menulis surat dalam pelbagai bahasa atau meminta ChatGPT untuk menyediakan kertas kerja atau membuat penyelidikan atau mendapatkan maklumat tertentu. Tiada sebarang yuran atau caj dikenakan untuk menggunakan ChatGPT. Malah kebanyakan AI tools lain juga memberi khidmat secara percuma. Kecuali anda subscribe atau berlanggan secara bulanan atau tahunan, barulah anda dikenakan caj. Jadi anda boleh menggunakan ChatGPT secara percuma saja. Sudah memadai untuk anda menggunakan khidmat AI untuk aktiviti harian anda. Dalam setiap modul AI for Rakyat, anda boleh menggunakan AI dengan klik copy atau salin dan kemudian paste atau tampal yang disalin ke dalam kotak mesej ChatGPT sama ada di laman web ChatGPT atau dalam WhatsApp anda. Selamat mencuba, semoga anda happy dan senang menggunakan ChatGPT ya. Pastikan anda berkomunikasi dengan cara beretika. Gunakan ucap selamat dan ucapkan terima kasih kepada ChatGPT. Tanda anda menghargai AI dan ChatGPT.